Ini daging. Ini daging ya. So ni dia ini Dalam dia. oh, itu abang lipat dengan apa tu bang? Dengan popiah. Kopiah. Oh. Kulit kopiah yang kita guna tu. Ini berapa bang dikira shawarma ni? Daging 10, ayam? Ayam 9 eh? Dari ya? Ini strawberry, mango. Dia bayar lama sebentar. Ni. Pipi lah tu. Orang gambar macam ni. Kita baru mula tu juga. Dia untuk RM7, tujuh untuk ayam RM7. Ini murtabak ni kira macam mana bang? Ayam? Ini daging. Ni daging. Ini daging. Oh duduk RM5 lah sama harga. RM5. Ni nasi berani mana? Macam. Nasi berani RM10. Nasi biryani RM10 ya? Dah ya, dah lagi. Ayam ah. Ni ayam ni daging. Daging yang duduk sama harga RM10. Nama ya dia. Boleh ya bang eh? Dekat YouTube dengan TikTok ah. Okey, abang ni abang kira macam mana roti john? Harga dia? Harga biasa 10, special tambah cheese 11. 11 ah. Ayam dengan daging sama ah. Dia punya daging dia selalu dalam telur siap-siap. Siap-siap. Okey. Yang abang tengah buat ni ayam. Ini daging. Ini daging ya.
Lagi kopi pun kopi. Kopi. Botol, botol tu je. Dah masuk kono. Nanti. Sama lu. Bambu. Botol apa bambu salty. Nah, rindu. So yang ni dikira macam mana? Tepi? Ada apa? Ayam dengan daging. Ayam dengan daging. Harga dia? Sama RM5. RM5 juga. Ya. Dia ada sekali dengan kuah dalca dengan bawang. Oh, bawang dia sekali ayam set dia. Ya, betul. Yang ni inti dia kita orang masak dululah. Oh, masak dulu ha. Masak dulu baru kita balik. Ya. Semua bahasa Ramadan lah. Ah betul, semua bahasa Ramadan. So ni abang kira macam mana bang? Ni kita buat ayam dengan daging. Okey. Satu RM8. Satu RM8 ya. So ayam dengan daging dua-dua sama harga lah. Dua-dua sama harga. Kita buat juga kambing. Kambing RM12. Tapi untuk kambing kita stok kita limited lah. Kadang ada hari kita buat, ada hari kita tak buat. Semua kita buat fresh lah. Oh fresh. Untuk hari niaga, hari ni baru kita Jual lah. perak apa semua lah. Kita nak full proses baru cantik kan. Okay. Okey, ini apa bang? Ini kami roast. Kami roll. Kami bagi slice. Kalau untuk saja RM20, kalau set RM26. Okey. Ni kita ada daging hitam pula. Daging hitam kita bagi seketul-seketul lah. Ni. Kalau set RM12. RM12. Untuk saja RM5. Okey. Sini ada daging kurma. Daging kurma heritage ni. Heritage ya. Kalau set RM12 juga. Kalau Asin? RM5. RM5 sama juga ah. Ini set ayam bawang. Ayam bagi bawang-bawang sini lah. So ada ayam kami potong 4, bagi set ayam 15, ayam saja RM7. Okey. Set semua dapat nasi, buat pedam sekali, dalca sekali dengan jalatah. Okey, boleh tengok biryani tak?
So kat sini yang mana special? Orang yang paling minat? Yang paling minat ayam bawang, Ayam bawang dengan? daging kurma dan daging hitam. Dengan kambing sekalian. Kambing sekalian. Semua orang akan ambil. Okey. Yang ni soya panas ni digaram macam mana? RM3.5 satu Tapi untuk bulan puasa dan nak akhir ni saya bagi satu bubuk RM3 je. Oh RM3 ada diskon dah. Last 10 lah. betul. Untuk yang sejuk RM2.5. Okey. Hai, apa sahabat? Sihat? Selamat. Jom. Tiga bang. Ya? Tiga. Mai singgah, mai. Setahun sekali ya kami turun setahun sekali ya. Dia satu set RM5 ke atau macam mana? Satu set RM8.5. RM8.5? Oh, lauk saja. Satu set RM8.5. Oh, RM8.5. Okay. Ini ayam masak hitam. Yang ni goreng berempah. Okay, kalau asing semua RM5 lah. Ini sebungkus berapa bang coklat ni? 5 ah? Oh. Berapa kah? 12 RM12 ya? Nasi ayam ni RM7 ya? Simple, rendang ayam. So yang ni spring potato ni berapa dia orang kira? Harga dia berapa? Ada 4 ringgit, ada 5 ringgit. Ada 4, ada 5 lah.
Ini ayam goreng Korea. Berapa lagi kira macam ni? Satu kotak 10. 1 kotak 10. Dalam dia ada berapa? Ada babi. Bang, berapa mah dia kira ayam gunting ni? Gunting 110, sosih 105. Ayam gunting ada satu jenis je, besar je. Dia satu jenis. Satu kilo. Satu RM2 ya? Okey. Ya, fresh. Ini dikira macam mana? Bungkus? Bubur RM4 ada, RM5 ada. RM4 pun ada. Kalau RM5 tu kami bubur penuh yang ni tambah lagi. Tambah lagi, okey. Stop. RM8 pun penuh, macam RM4 pun kenyang lah. Tapi penuh ni je lah. Kalau orang yang memang nak makan banyak, makan lebih kami prefer dia ambil RM5. Ayam kat depan tu boleh campur. Oh, 3 bungkus? RM5. Yang depan ni saja lah. Nampak dah. So yang ni dia laksa Kedah RM5 ya? Ya. Bakso pun ada. Bakso Madura. Asal Solo. Jalan ke belum? Power. Yang ni kakak tengah buat Lagi bakar danau. harga dia dikira macam mana ni? Yang ni satu pinggan RM15. Sekali dengan nasi je lah? Sekali nasi. Lagi selambok lah. Mai, si kamu tak kena diam kamu.
Ya. Yang ni kambing. Dia bunyi mbek. Yang ni ayam dia bunyi ni lembu lah daging. Okey, daging. So yang kambing ni 15, ayam Kambing 18. oh kambing 18. Ayam 9. 9, daging 15. 15. Ya, tambah free. Ya, nasi tambah free je. Mai. Support dengan kita. Mai sini. Ha. Betul. Mai support dengan kita. Pakcik sebatang berapa ah? RM1 2 kubang ah. Kalau daging? Daging tak ada, ayam. Oh, ayam je. Okey. Ini sebungkus berapa ah? Yang nasi minyak ah? Nasi tomato bang ah, satu set 13 ah. Ya, satu set 13. Kalau lamb? 38. 38 ah. Ya. Jadi dikira macam mana Pakcik? Ni RM6. RM6 ya? Satu kak ni RM6 ada 18 bahan dalam. 18? 18 bahan. Oh, 18. Oh, air dia dalam dia ada Dalam air saja 4 bahan. 4 bahan tu. Panas. Oh. Ini sebungkus berapa bang? RM4 semua ah? RM4. Kalau tambah telur RM5. Oh, kalau tambah telur RM5. Ini 2,5 ah? Ya, RM2.5. Ayam. Lepas ayam. RM4 lah ni ya? Ya.
Yang ni dikira macam mana bang? Ini RM3 dah. Harga dia? Harga dia. Satu batang ni RM3. Satu batang ni RM3 ya? Dia kira makanan Terengganu dengan Kelantan saja. Oh. Makanan batang timur. Sasak. Sasak. Makanan batang timur. Kita nak dapat ni. Dia ikan. Dia ada ayam dengan daging. Tapi apa? Yang ni inti dia apa dalam? Ya, ikan. Ikan je? Ikan, cabai, lepas tu daun kesum, lepas tu sayur-sayur lagi lah. Dua RM6. Berapa? RM5. Okay, mana? Okay. Actually, two. John beli 2 percuma 1, beli 2 percuma 1. Ya kak, roti John kak. Beli 2 percuma 1 kak. Ada ayam pita. Ayam sengit. Ya, abang roti John, bang. Dek, masih. Ayam ambil lah tu. Hai, roti John, beli 2 percuma 1. Ya, beli 2 percuma 1, Miss. Beli 2 percuma 1. Air singgit abang, roti John bang. Beli 2 percuma 1 bang. Beli 2 percuma 1. Ayah singgit. Abang, ayah singgit. Abang buat TikTok bang. YouTube dengan TikTok ah. Abang, ayah singgit abang, mau ayah singgit. Ayah singgit. Yang ni dikira macam mana roti John Beli ni? 2 percuma 1. Harga dia? Beli 2 percuma 1. 89. Oh, yang ni daging ah. Ni daging. Ni kambing. Ni kambing. Kambing. Ya bang, ayah singgit bang, Ini dah tu. Singgit bang, ayah singgit. Ya, ayah singgit. Oh, chicken popcorn. Nintendo. Ini nasi. Nasi bujang. Nasi bujang. Bujang ayam crispy. Berapa harga ni? RM5. RM5 ya? Oh, sebab nama ni nasi bujang. Nasi bajet. Wah, mak ayam dia besar juga ah. Ini chicken chop. Yang ini chicken chop. Nasi bujang. Sorry ya. Chicken chop dia RM9 kan tu? Tunjuk satu bang. Okey, nasi bujang, chicken chop. Chicken chop RM9, nasi bujang RM5. Ini dia berapa? Slice 2 slice RM5 ah. Oh, meja ni betul-betul macam special made dah. Ha. Buat sendiri bang. Oh. Mas, kemping berapa bang ni? RM5. Kemping. Kemping. Kemping RM6. Ayam dengan daging sama kan? Baju bang.
Yang ni dikira macam mana? Harga? Harga 5 pieces RM10. 5 pieces RM2 lah. Okey. RM10. RM10. Kirim. Yang ni nasi Lemak kukus. nasi lemak kukus. Harga dia berapa? Satu set ni yang biasa RM5. Lepas Oh, tu ni. add-on-nya macam ayam RM4, yang lain RM3. So ada ayam goreng berempah lah, ayam goreng panas-panas. Cancel ni berapa bang harga dia? 13 ya? Nasi biryani ya? Nasi biryani, nasi tomato, Oh, dua-dua dia. nasi minyak, Yang ni nasi minyak. ayam masak merah, Okey, berapa harga dia bang? satu set RM12. Ini ayam bawang ah. Ayam bawang, Ni kurma. Bang, seekor berapa bang? Lekor 35, separuh 18. Yang nasi ni RM8. Oh, 18 lagi. Ada spesial black pepper. Okey. Ayam sak ni. Boleh. Ya. Okey, terima kasih.